pasti dah pening kan. Cari laptop bajet tapi spesifikasinya macam tu je. Ada RM2000 dalam tangan, tapi bila tengok kedai online ataupun kedai fizikal ni, yang ada cuma laptop lama dengan perprosesan zaman orang panggil dinosaur lah kan, yang lama ni. Yang ngam dengan bajet speknya buat kita geleng kepala. Rasa macam nak putus asa je dalam pencarian ni. Tapi jangan dulu, sabar kejap. Sebab sebenarnya pada tahun 2025 ni anda memang boleh dapat pemproses hebat Ryzen 5 7520U, RAM 8GB yang selesa dan juga storage NVMe 512GB yang super laju, dan semua ni dengan modal sekitar RM1900 je. Hehe, selamat datang ke Momo Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Ya, anda tak salah dengar, dan nama hero kita adalah Acer Aspire 3. Jangan terus terkejut dan buka Shopee. Nanti silap klik ataupun terbeli model yang tak sesuai. Kita tonton dulu video 5 minit ni supaya sampai habis. Anda tak menyesal macam beribu orang lain yang pernah beli unit kejap laju, kejap slow dan akhirnya cuma jadi tukun atas meja je. Okey, langkah pertama yang paling kritikal sebelum anda termakan racun diskaun ataupun tergoda dengan iklan adalah menetapkan harga ataupun bajet anda. Ini sangat penting. Kalau bajet anda dalam lingkungan RM1,500 ataupun RM2,000, tetapkan satu angka maksimum yang paling selesa untuk dompet. Contohnya kalau maksimum RM2,000, jangan lebih walaupun sedikit pun, supaya tak tergoda dengan model yang bukan-bukan. Kenapa? Sebab beza RM1,000 pun dah boleh dapat proses ataupun capacity storage yang lebih baik. Contohnya mudah, Lenovo IdeaPad 1 dengan Ryzen 3 7320U, RAM 8GB dan juga SSD 512GB sering ada diskaun sehingga harga bawah RM1,800, terutamanya masa jualan 10/10 ataupun promosi gaji. Okey, bajet baki ni yang ada, anda wajib utamakan 3 perkara paling penting. Yang pertama, pemproses generasi baru, SSD NVMe dan juga skrin IPS. Selain 3 ni anggap saja bonus. Jadi tak payahlah beria-ria nak cari kad grafik gaming dalam bajet macam ni. Itu sama macam kita berharap untuk ada kereta sport car harga motor kapcai. Belajar dulu kita hargai grafik bersepadu ni ataupun integrated grafik yang sekarang ni dah cukup berkuasa. Fokuskan bajet anda untuk asas yang kukuh, bukan ciri yang takkan orang panggil optimal pada harga sebegini. Ingat, laptop bajet yang bagus adalah yang seimbang, yang berfungsi dan juga bukan yang ada ciri wow, tapi yang orang panggil ciri lain semua hampir. Keutamaan ini akan menyelamatkan anda daripada penyesalan dan juga pembaziran di kemudian hari. Nah, ini dia jantung laptop anda. Pada tahun 2025 ni, standard minimum untuk pemproses bajet yang layak kita pakai ialah Intel Core i3 N305 ataupun AMD Ryzen 3 7320U. Kenapa? Sebab pemproses ni dah guna teknologi yang lebih moden. Maksudnya ia lebih jimat tenaga, tak cepat panas, tapi prestasinya tetap pantas untuk kegunaan harian. Anda wajib elak pemproses generasi lama seperti Intel Celeron N4020 ataupun AMD Athlon 300U yang mungkin masih banyak dijual dengan harga murah di kedai online. Jangan tertipu dengan harga murah tu. Okey, pemproses lama ibarat kereta lama. Mungkin murah masa beli, tapi nanti atas jalan asyik meragam dan juga buat kita sendiri sakit hati. Trik cepat untuk semak generasi pemproses tu senang je. Okey, kita lihat angka
pertama ataupun kedua selepas sengkang pada nama pemproses tu. Contohnya Intel Core i3 1215U. Angka 12 tu bermaksud ia generasi ke-12. Semakin baru generasinya, teknologi pun semakin canggih. Ini ada kaitan dengan IPC, Instruction Per Cycle, yang secara ringkasnya orang panggil bermaksud berapa banyak kerja yang boleh diselesaikan oleh pemproses dalam satu kitaran. Jadi walaupun kelajuan jam ataupun base clock dia nampak rendah atas kertas, tapi sebab IPC-nya tinggi, prestasinya tetap lincah dan responsif. Kalau anda tim AMD, pemproses seperti Ryzen 5 7520U yang dipakai oleh Acer Aspire 3 ni memang boleh didapati dalam lingkungan harga RM2,000. Kelebihan Ryzen 5 ni ialah ianya ada 4 threads ataupun quad core dan juga 8 berbenang atau threads yang menjadikannya multitasking hampir tiada sela masa. Anda boleh buka banyak tab di Chrome sambil dengar lagu dan juga buat kerja di Word tanpa lag. Pemproses generasi baru ni bukan cuma soal kelajuan, tapi juga kelajuan tenaga dan juga sokongan ciri-ciri moden yang akan memastikan laptop anda kekal relevan dan juga selesa dipakai untuk beberapa tahun yang akan datang. Takkan nak beli laptop baru tapi rasa macam pakai laptop 10 tahun lepas kan? Jadi pastikan pemprosesnya generasi baru biar laptop anda ada masa depan yang cerah. Selepas pemproses, ini komponen kedua paling kritikal yang menentukan rasa laju ataupun lembab sesebuah laptop, storage. Ramai sangat tergoda dengan laptop yang ditawarkan HDD 1TB dengan harga murah. Tapi bila nak Windows update tu boleh buat kita beku berjam-jam depan laptop, ataupun bila kita buka apps tu orang panggil dah beberapa gelas kopi yang perlu kita minum. Aduh, jangan sampai macam tu. Pada tahun 2025 ni SSD NVMe tu hukumnya wajib, bukan lagi pilihan. Kenapa wajib? Sebab kelajuan baca tulisnya atau read and write-nya sangat pantas, boleh mencecah sehingga 1500 hingga 3500 MB per second. Bandingkan dengan HDD yang cuma berpuluh-puluh MB per second. Kesannya laptop booting cuma 8 hingga 10 saat. Aplikasi terbuka sebelum anda sempat menarik nafas yang panjang. Maksudnya sup. Ini dia perbezaan pengalaman yang sangat fundamental ataupun basic lah. Dari yang kita buat marah boleh jadi kita senyum. Laptop bajet selalunya dah ada slot M2 ni untuk kita pakai SSD. Jadi kalau boleh terus pilih yang dah pakai NVMe 512GB. Ini sangat selesa untuk simpan sistem operasi, aplikasi penting dan juga fail kerja ataupun college tanpa risau cepat penuh. Contohnya model seperti HP 15 ataupun Asus VivoBook Go 15 dengan harganya bawah RM2,000. Tapi macam mana kalau bajet anda cuma dapat yang 256GB? Tak ada masalah. Okey, asalkan anda pastikan slot M2 tu boleh dinaik taraf ataupun di-upgrade di masa yang akan datang. Jadi bila dompet anda dah kembali tebal, dah masuk, anda tinggal beli je SSD baru ni, tambah yang lebih besar, pasang sendiri. Ini jauh lebih baik daripada terperangkap dengan HDD yang cuma buat laptop anda jadi kejap laju, kejap slow. Okey, ingat, kelajuan SSD akan terasa setiap saat anda gunakan laptop. Jadi janganlah sesekali berkompromi dengan bab ni. Okey, selepas pemproses dan juga SSD, sekarang giliran RAM. Okey, pada tahun 2025, RAM 8GB ni dah jadi paras minimum yang wajib untuk anda ada. Tak boleh lagi tawar-menawar lagi. Okey, cuba bayangkan Windows 11 saja, bila kita hidupkan saja, dah guna sebahagian besar RAM. Lepas tu, anda cuba buka browser Chrome dengan 5 tab saja, itu dah boleh telan sekitar 4GB RAM. Okey, bakinya untuk apa? Untuk Spotify, WhatsApp, kan juga Word ataupun Excel. Kalau Excel yang banyak orang panggil dia punya sheets tu ataupun dia punya lampiran tu, lagilah banyak guna RAM kan. Kalau anda hanya ada 4GB RAM, jadi bersiap sedialah untuk laptop anda menjadi sangat-sangat perlahan.
Ini kerana bila RAM tak cukup, laptop akan guna sebahagian kecil daripada SSD sebagai RAM sementara. Jadi inilah yang membuatkan laptop jadi slownya bukan main. Okey, sebab kelajuan SSD ni walaupun sepantas mana pun tetap jauh lebih perlahan berbanding kelajuan RAM. Biasanya rasa macam lari maraton sambil galas beban yang berat. Jadi sebab itulah laptop yang masih guna RAM 4GB pada tahun 2025 ni elakkan. Tahan diri. Jangan rasa tergoda dengan harga murahnya tu. Cari laptop yang dah siap ada 8GB RAM. Banyak model yang bajet sekarang seperti yang datang pada jenama Asus, Asus ataupun Lenovo dah tawarkan 8GB sebagai standard dia punya RAM dia, malah setengahnya dah guna RAM LPDDR5 yang lebih pantas. Info penting untuk kelas bajet ni, perbezaan prestasi antara RAM DDR4 dan juga DDR5 masih belum terasanya sangat ketara prestasinya. Jadi jangan takut kalau ada jenama yang masih guna DDR4. Dalam segmen harga ni kelajuan pemproses dan juga SSD jauh lebih penting. Yang bezanya adalah saiz. Pastikan 8GB ataupun lebih supaya pengalaman untuk menggunakan laptop anda ni lancar sentiasa. Jadi tidak lagi ada drama orang panggil slow sebab RAM tak cukup. Nah, dua komponen ni sering dipandang remeh padahal sangat penting untuk keselesaan dan juga produktiviti jangka panjang. Okey, pertama skrin lah skrin TN ataupun Twisted Pneumatic ni biasanya memang murah tapi kualitinya boleh buat mata kita pedih. Sudut pandangannya juga sempit. Jadi kalau anda gerak sikit je warnanya terus berubah. Okey, warnanya pun pucat dan kurang tajam. Jangan pilih. Sebaliknya, pilih laptop dengan skrin IPS, in-plane switching. Skrin IPS ni menawarkan sudut pandangan yang lebih luas, warna yang lebih tepat dan juga kontras yang lebih baik. Ini penting sama ada untuk buat tugasan, tonton filem ataupun sekadar layari internet. Mata anda pasti akan berterima kasih. Nasib baik sekarang ni banyak laptop bajet seperti Acer Aspire 3 dan juga model-model HP yang dah guna panel IPS dan juga dalam lingkungan bawah RM2,000. Jadi anda tak perlu lagi berkompromi soal kualiti visual. Okey, kedua, bateri. Ini jaminan mobiliti anda. Okey, tak guna laptop ringan kalau sekejap-sekejap je kena charge. Okey, semak jangka hayat bateri dalam ulasan-ulasan online sebelum membeli. Jadi sebagai rujukan, bateri berkapasiti sekitar 40 watt hour ni biasanya boleh bertahan dalam 6 hingga 7 jam untuk penggunaan ringan seperti kita surfing web ataupun menaik dokumen. Kalau anda sering kerja ataupun belajar di luar ataupun cuma malas nak cari plug, cari yang jangka hayat baterinya lebih lama. Sebagai tambahan, pilih laptop yang menyokong pengecasan USB-C 65 watt. Ini ciri kecil tapi kesannya besar. Okey, kenapa? Sebab pengecas telefon pintar moden anda biasanya dah guna USB-C kan. Jadi anda tak perlu bawa dua pengecas berbeza. Cukup satu pengecas untuk telefon dan juga laptop. Ianya praktikal, betul tak? Beg juga jadi lebih ringan. Ini adalah salah satu ciri kualiti hidup yang sering diabaikan tapi sangat berguna. Macam mana? Penjelasan tadi masih pening ataupun dah makin faham? Relax. Kuncinya cuma ikut 5 langkah tadi. Pasti anda tak salah pilih. Tak perlu jadi pakar teknologi untuk dapatkan laptop yang mantap. Oh ya, kalau anda ada kawan yang baru nak beli laptop tapi asyik merungut lembab ataupun tengah pening nak beli laptop apa, kongsikan link video ni sekarang juga. Biar dia tak mengeluh lagi dan juga boleh buat pencerahan bagi dia. Jangan lupa tekan like video ni supaya YouTube tahu konten ni berguna untuk orang lain. Biar lebih ramai orang yang celik IT, kan? Okey, sekarang kita bincang tentang orang panggil sambungan ataupun connectivity dan juga khidmat lepas jualan after sales. Okey, dua perkara ni sering diabaikan tapi sangat penting untuk pengalaman jangka panjang. Yang pertama, sambungan. Okey, Wi-Fi 5 ataupun 802.11ac. Masih okey, cukup laju. Tapi kalau boleh cari yang dah ada Wi-Fi 6, 802.11ax. Okey, kenapa? Okey, di rumah sewa ataupun kolej kediaman yang padat dengan banyak peranti Wi-Fi,
Wi-Fi 6 ni jauh lebih stable dan juga pantas. Jadi anda tidak perlu risau internet slow hanya sebab jiran sebelah kita tengah stream Netflix ataupun main game online. Selain itu, pastikan juga ada Bluetooth 5.0 ataupun lebih baru untuk orang panggil earphone ataupun phone telinga wireless anda. Dan juga port HDMI untuk pembentangan ataupun presentation yang kita nak sambungkan kepada monitor luar, dan sekurang-kurangnya satu port USB-C 3.2. Port USB-C ni penting sebab dia punya kelajuan je jauh lebih tinggi daripada USB-A yang biasa. Jadi orang panggil file transfer speed dia lebih cepat dan juga sesetengahnya boleh digunakan untuk mengecas ataupun disambungkan kepada monitor. Ini flexibility yang sangat berharga. Okay, yang kedua, khidmat lepas jualan ni ini sangat kritikal. Laptop barang elektronik ni dan kadang-kadang ada je masalahnya. Okey, jadi pastikan anda beli laptop yang jadi orang panggil jenama, yang orang panggil ada pusat servis di bandar-bandar yang berdekatan anda lah. Terutamanya jenama besar seperti Acer, Asus, HP dan juga Lenovo mempunyai rangkaian pusat servis yang luas dan juga boleh dipercayai di seluruh Malaysia. Pilih yang ada waranti rasmi sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey, jangan tergoda dengan waranti kedai setahun je. Sebab lebih-lebih lagi kalau beza harganya cuma dalam 100-200 je. Okey. Jadi bezanya sikit pada awal-awalnya, tapi boleh buat anda tenang selama 2 tahun. Okey, bayangkan kalau laptop rosak pada bulan ke-13 tapi waranti cuma setahun. Menyesal tak sudah kan? Waranti rasmi ni jaminan ketenangan fikiran ataupun peace of mind. Jadi jangan sesekali kita berkompromi bab ni. Okey, sekarang kita cuba praktikan semua tips tadi. Bayangkan anda sedang cari laptop ni di Shopee ataupun Lazada. Okey, langkah pertama, buka platform tersebut, tapis harga bawah RM2,000. Kemudian di ruang carian type Ryzen 5 7520U. Okey, kenapa? Sebab ini pemproses generasi baru yang sangat berkuasa dalam kelas bajet. Nah, kemungkinan besar salah satu yang akan muncul ialah Acer Aspire 3 dengan harga sekitar RM1,900 hingga RM2,200. Jadi sekarang kita ikut, kita semak spesifikasinya ikut tips kita tadi ya. Yang pertama, dia punya prosesor Ryzen 5 7520U, generasi baru, 4 teras, 8 pemenang. Mantap kan? Confirm. Jadi yang kedua, kita pilih RAM pula. RAM mestilah 8GB ataupun 16GB LPDDR5. Jauh di atas standard minimum ni, kita dah rasa lega lah. Okay, yang ketiga, storage. Storage pula kita pilih NVMe 512GB. Wajib ada dan juga kapasiti pun dah besar. Okay, ngam. Okay, kemudian kita cari screen pula. Dia punya spek dia mestilah IPS Full HD. Untuk keselesaan mata kita ni terjamin. Selanjutnya kita tengok Wi-Fi 5 ataupun 6, modern dan juga stable. Dan juga kita tengok berat dia pula 1.8 kilo, cukup ringan untuk mobility kita. Kelima poin utama tadi dipenuhi dengan sempurna. Malah ada bonus pula, RAM LPDDR5 yang pantas. Jadi ini contoh menyata macam mana tips kita boleh berfungsi. Okay? Kalau anda rasa lebih suka Intel ataupun nak pilih lain yang lebih murah sikit, ada alternatifnya yang tak kurang menarik. Ada Lenovo IdeaPad One ataupun Asus VivoBo 15 dengan pemproses AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB dan juga NVMe 512GB dengan harganya sekitar RM1,800 saja. Ia menepati semua kriteria penting yang kita bincangkan tadi, walaupun pemprosesnya setingkat di bawah Ryzen 5. Ianya tetap pilihan yang orang cakap mantap dan juga padu nilainya untuk sekitar harga tersebut. Intinya sama ada Acer Aspire 3 ataupun Lenovo IdeaPad One, kedua-duanya sudah pasti jauh lebih laju, lebih responsif dan juga lebih selesa diguna berbanding laptop lama yang menggunakan pemprosesnya zaman dinosaur yang masih kita nampak dipromosikan di kedai-kedai. Okey, pilih ikut cita rasa dan juga bajet anda yang paling sesuai. Yang penting anda sudah ada panduan yang jelas agar tidak salah langkah. Itulah dia 5 tips yang penting untuk memilih laptop bajet tanpa kompromi pada tahun 2025. Okey, ingat baik-baik kuncinya
Yang pertama, tetapkan bajet anda dengan jelas. Yang kedua, kejar pemproses generasi baru yang cekap dan juga berkuasa. Yang ketiga, utamakan SSD NVMe kalau boleh 512GB. Dan juga yang keempat, pastikan RAM minimum 8GB supaya tak slow. Dan juga yang kelima, pilihlah skrin IPS yang selesa dan juga orang panggil mata kita ni taklah akan rosak dan juga serta bateri yang tahan lama. Okey, dengan 5 kunci yang mudah ni anda boleh ambil gambar sambil tayang laptop seolah-olah harganya 2 kali ganda, padahal modalnya bawah RM2000 je. Okey, kalau ada soalan spesifik tentang laptop idaman anda ataupun mungkin anda ada cadangan laptop bajet kegemaran yang belum kami sebutkan, jadi jangan segan, just tulis saja komen di bawah untuk kami baca dan juga kami belajar. Kalau video ini berguna dan juga buat anda lebih yakin nak pilih laptop, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga aktifkan loceng notification supaya anda tak terlepas ramalan laptop terkini dan juga tips-tips teknologi lain daripada kami. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Selamat memburu ataupun hunting laptop baru anda dan juga semoga mendapat tawaran terbaik. Jumpa lagi di next episode. See ya. Tata. Muah.